Okey, sekarang pukul 7.39 hari Jumaat 1/8/2025. Kita orang nak pergi ke Genting Highland kita orang bertiga sebab mem dah naik dulu tadi. So sekarang kita nak bergeraklah ke Genting Alright. So sekarang kita tengok bateri ada berapa. Sekejap, kita tutup dulu. So bateri 85%, range 350 km standard. So jom kita gerak dulu. So kalau tengok kat sini untuk sampai ke Geo Resort Hotel Genting, dia punya mileage dari Ching ni ke sana 168 km. So arrival malam setengah. Perjalanan selama 2 jam 24 minit. Alright, sekarang pukul 8.28. Kita orang dah sampai di Simpang Ampat. So di sini kita orang nak keluar masuk highway. Okay guys, sekarang kita dah sampai di Tol Sungai Besi. Range 240 km. Untuk sampai ke hotel tu di Genting 52 km lagi dalam masa 1 jam. Kita orang dah sampai highway Karak. Kalau tengok kat sini nampak jam. Okay, itu dia Geo Resort Hotel. Okay, reverse, pula atas, tarik. Tu nampak ni. Masuk kena petak. Ni, ikut yellow ni. Sini masuk satu. Dah. Lepas tu macam mana? Tekan api. Pi macam mana? Tekan button. Ni. Guys, I did it. Jom. Kita makan Maggi je lah. Makan je lah kat luar. Makan je lah dekat ni. Jom. Ni dia. Bagang tinggal dulu. Hari ni Pergi makan di mana Kimi? naik Genting guys. Okey. Come on. Sekarang pukul 11 pukul 11 kita done kan. And then kita back to home. Okay, tengok bateri tinggal 37%. Range 158 km standard. Okay. So daripada 85-84% tadi hingga ke Genting Hotel Geo ni, baki bateri tinggal 37%. Okey lah saya tak perlu nak ngecas. So nanti kalau saya nak turun nanti, ataupun tengoklah besok saya pergi jalan-jalan ke atas ke, cari charger sikit, cas sekejap. Alright. Okay guys, jom kita makan dulu. Kerja khusus. Baik. Jom. Dia sampai. Baru je sampai. Tapi makan lagi kejap. Bukan ni trial ke? Dah bawa buku dah. Pandai lah. 4 bulan. Baik lah accident ni. RM, dik. Ni G-Wagon. Okay, kita nak makan. So kita nak balik bilik. Basuh lah kereta. Air basuh kereta ni. Dia rambutan. Sampai 6.5. Ya Allah, rambutan yang ni.
Okay, dah sampai. Ni apa ni? Oh, ni cermin ni. Nampak macam almari. So, sini dia punya almari. Almari terbuka. Ada penyangkut. Ni pun ada wardrobe juga. Ni siap ada streka. Ada meja streka. Ada ni safety box. Ada selipar bilik. Ada ruangan kabinet di atas. Kemudian sini ada coffee maker Bonmatic. Dan ada cerek, semua lengkap lah ni. Ada water. Ada ni apa, tisu ice cube. Ice cube. Kemudian ni tempat letak beg. Okay, ada meja study. Ini soket soket. Okay, soket memang orang cakap soket travel lah. Semua pin boleh masuk. Ni ada USB, TV. Okay, ni katil dia. Ni katil apa ni? Super single. 2 super single. And then ni adalah tak boleh buka. Dia ada balcony. Nice view. Right. Wah, best. Tu tempat kita makan tadi. Itu apartment Nak. Okay guys, itu saja berkenaan dengan bilik hotel ni. Harga dia semalam apa? Bukan lah kat luar. Harga dia? Harga ni 300 apa? Oh, 300 lebih 300 lebih harga dia. Okay guys, ni suasana di hotel ni. Okay, aku rasa kalau kau menginap dekat sini, segala apa ni orang cakap, kemudahan memang cukup lah. Hotel pun dia bagus. Memang dia punya kelengkapan, dia punya facility memang lengkap. Bagi saya memang perfect lah. Dan nampak tu, bawah tu ada kedai-kedai makan. Nampak? Tu kedai macam 24 jam yang warna kuning tu, 168 tu. Tu kedai 24 jam. Lepas tu ada sebelah dia ada kedai makan, kedai tom yum, ada 7-Eleven. Tu nampak ada KK Food Court, KK Mart. Memang perfect lah kat sini. Sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam ada nampak sana. Dia akan buat lagi, tak tahulah apartment ke hotel ke, saya pun tak pasti. Dia tengah naik lagi. Sebab kawasan ni dia sebenarnya dekat bawah lagi kalau kita teruskan lagi perjalanan akan nampak ni lah yang genting apa semua tu, apa Skyward apa semua tu kan. Jadi guys, kalau korang nak menginap kat Genting, tak nak sesak sangat naik atas, bolehlah datang ke sini hotel ni. Macam tadi saya sarapan, okey, makanan perfect. Sedap. Macam roti canai, kuah dal dia memang mantap. Lepas tu apa lagi saya makan buah-buahan. Saya tak makan banyak lah sangat. Sebab baru ni saya dah pergi kursus kat Hulu Selangor tu, Giat Mara Hulu Selangor. Makan mewah dengan durian bakul lagi. Jadi saya terpaksa kontrol sikit lah makan kat sini. Sekarang pukul 10 lebih macam tu, hari Sabtu. Cuaca pun mendung nampak dia ada awan hitam sikit. Tu macam nak hujan. Dia tak panas. Jadi petang ni insyaAllah saya akan pergi ke JPO lah. Okey, lupa satu, kalau korang bawa EV memang tak ada masalah. Dekat depan tu ada Petron tak silap. Katanya ada charger. Okay, tak apa, nanti saya akan pergi, saya akan tengok. Macam saya beritahu, macam saya mulakan perjalanan pukul lepas maghrib malam tadi, dan pukul 8 lebih kan. Bateri 57 saya ada 84 macam tu lah peratus. Okay, range dalam 300 lebih lah, saya tak ingat. Dan saya shoot terus ke sini dalam 180 lebih lah kilometer.
Kemudian kelajuan saya bawa dalam, tengoklah, 70, 80, nak laju sikit 100, 110 sikit lah. Tapi jarang lah saya buat laju. Jadi saya punya bateri tu mungkin banyak jimat lah sikit. Dia punya aircon pun saya set 2 ataupun 3. 2 sebab malam kan. Dia punya suhu 22 darjah Celsius, blower 2, level 2. Alright. Lepas tu adalah saya guna charging sikit. Tak banyak. Kalau bateri korang banyak lagi, contoh macam bateri saya ada 37%. Dia kata tak perlu charging dia. Nanti turun nak balik rumah nanti kan, masa turun tu pakai regen. Dia kata regen tu boleh naikkan percentage bateri. Saya tak pastilah berapa percentage dia boleh naik. Tapi tak apa, nanti saya petang ni kat GPO ke tengok, saya akan cas. Saya tak cas penuh mungkin saya cas sampai 80% ke, tengoklah macam mana. And then masa turun esok tengok fungsi regen tu, mungkin saya akan set paling maksimum lah. Dia ada 3 level regen tu. Saya akan set paling maksimum. Bila dia turun tu memang dia akan cas bateri lah. Alright. Okay, sekarang bateri 37%, range 157. So jom kita pergi JPO ke kat atas. Alright, let's go. Sekarang kita orang dekat JPO, sedang mencari charger. Okey, sekarang kita orang nak tadi kita nak charging tapi tutup Kalau tengok dekat mana plug share kakak. Tengok kat plug share memang dia kata under construction. So sekarang bateri 32%, range 139. Ni dia. Sepatutnya ada dekat GPO ni, tapi itulah under repair dia di situ. Alright, jom. Kita nak makan sama ada peranakan place ataupun chicken rice shop. So kita orang bisa makan dekat peranakan place. Apa sebelah chicken, tak tahu. Ada goreng sebelah, nasi ayam je. Dia tarik macam ada tadi nampak. Ada tarik. Sini. Sini nama dia tarik. Okay guys, ni dekat peranakan place. Kita makan malam lah kira. Ini macam mana rasa dia? Rasanya sedap. Okey lah Ni pun sedap. Itu je. Sopan. Mana kita tak boleh jadi food review. Satu lagi ABC. Sekarang kita nak turun pergi ke hotel hotel. So sekarang dia punya percentage 32%, range 138 standard. Untuk regen saya masih menggunakan medium Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni hari Ahad, 3 bulan 8 2025. Kita orang masih lagi dekat Geo Resort Hotel, Genting Highland. Tapi sedang kemas-kemas lah untuk check out. Check out dalam InsyaAllah pukul 1 macam tu. Tadi saya naik atas sekejap dekat
GPO ataupun genting premier outlet kan. Jadi bateri tinggal 32% kalau tak silap. So saya tak nak charge kat sini saya nak terus turun ke KL. Okey, adakah boleh sampai ke sana? InsyaAllah boleh kot. Sebab bila kita turun ni kita banyak buat regen, so bateri mungkin dia akan tambah lah percentage dia, range pun mungkin bertambah lah. So saya ingat nak pergi ke My Town, singgah sekejap kat situ, mungkin makan kat situ, kemudian situlah saya nak charge kereta. Okey, charge kereta kat situ. So jomlah kita tengok macam mana. Okey, sekarang 31%, range 131. So jom kita bergerak ke My Town Shopping Complex. So dah sampai charge sini. Senang, so dia kata di sini kita orang kena B2. So sini dia senang lah, sebab just dekat app ni just tulis check in, nanti benda yang tu akan turun, and then just connect je within 15 minutes lah. Yang ni 40 kW, yang dia guna ni 22 kW. Selalu kita orang pergi sini dah 2 kali selalu kat sini penuh. Selalu sini penuh. Kita guna sini juga, kita guna 40 ni juga. 22 ni selalu ada. Okay guys, tadi ada problem, terpaksa tukar dia daripada 2 ke 1. Okay, dekat sini kita orang layan dulu Banana Bro sambil charging. Just dekat My Town 100% so dah gerak sikit, range jadi 409%, jadi 9%. So sekarang pukul 4.30, kita nak gerak terus ke Payung Rumput Perdana. Sekarang kita orang berada di Senawang. So percentage 79% dan mileage 326 km. So kita nak balik terus ke Taman Payung Rumput Perdana. Kami dah sampai di Taman Payung Rumput Perdana, di rumah kami. So kalau lihat kat sini, percentage 64%, daripada 1% tadi kita orang charge dekat My Town menggunakan 40 kW dan masa sejam lebih dia dah full 1% daripada lebih kurang 20% tadi. Jadi okay, dia punya range 268 km. Jadi itulah punya inilah bacaan dia. Nanti saya akan rumuskan berapa kita kena bayar, berapa range, berapa kali top up, berapa persen yang habis untuk kita pergi Genting, pergi balik. Ok guys, itu dia pemanduan saya daripada Melaka ke Geo Hotel. Kemudian dekat Genting tu ataupun daripada Geo Hotel tu saya pergi ke Genting Premier Outlet, jalan-jalan sana, lepas tu turun balik ke hotel. Besokkan harinya kita orang pulang, tapi kita orang singgah di Mau Town. Dekat situ kita orang charge. So korang boleh tengok daripada Melaka memang 85% lah bateri kereta ni, yang mana ia charge menggunakan charger rumah. So charger rumah memang confirm jimat. Kalau ikutkan biasanya lah, kalau saya charge daripada 20 ke 80 atau 90 dalam RM20 macam tu. Kemudian kalau korang lihat, saya turun ke My Town, di situ saya charge daripada 20%
ke 100%. Jadi kos charging adalah dalam RM70, 20 sen. So seterusnya bila dah habis cas, kita orang terus shoot balik ke Melaka. So guys, itulah rumusan saya penggunaan kereta E-MAS 7 ni daripada Melaka ke Genting, Genting ke Melaka. Ok guys, jadi itu sahaja daripada saya. Semoga video ini bermanfaat hingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.